Seterusnya saya persilakan Yang Berhormat Kuala Krai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Pertua kerana memberikan kesempatan kepada saya untuk turut bersama dalam perbahasan Rang Undang-Undang Pengangkutan Jalan Pindaan 2026. Tuan Yang Pertua, apabila saya meneliti naskah RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 yang kita sedang bahaskan ini, saya melihat satu corak pemikiran yang sangat tipikal tetapi agak berbahaya. Iaitu pemikiran yang menganggap bahawa semua masalah sosial di jalan raya boleh diselesaikan dengan hanya satu kaedah mudah, iaitu naikkan denda, penjarakan rakyat, selesai masalah. Apakah sebenarnya yang dikehendaki daripada undang-undang yang kita luluskan? Adakah ianya hanya untuk menguatkuasakan atau bertujuan bagi mendidik serta menggerunkan? Memang undang-undang ini hanya untuk menekan yang berpaksikan hukuman semata-mata tanpa mahu menyelami akar umbi kegagalan sistemik kita. Saya merujuk kepada Seksyen baharu 42A. Di bawah seksyen ini, sesiapa yang didapati berlumba atau mengambil bahagian dalam menduga kelajuan atau lumba haram boleh didenda sehingga RM10,000 dan dipenjarakan sehingga 2 tahun. Untuk sabitan kali kedua, denda boleh melonjak sehingga RM20,000 dan penjara sehingga 5 tahun. Secara konsepnya, kedengaran hebat untuk menghapus gejala mak rempit. Melalui subsection 2 menyebut tentang kesalahan mengambil bahagian dalam menduga kelajuan yang melibatkan satu atau lebih kenderaan motor. Bagaimana pihak berkuasa mahu membuktikan di mahkamah secara objektif bahawa seorang penunggang motosikal tunggal sedang menduga kelajuan dan bukannya sekadar memecut kerana kecemasan atau lewat ke tempat kerja. Ruang untuk berlakunya pertikaian teknikal dan salah guna kuasa amat luas dan ini akhirnya hanya akan membebankan sistem kehakiman kita. Isu rempit bukan kerana lapangan terbang Kota Baru baru siap dan nak cuba tempat baru dan bukan kerana kononnya tiada hiburan di Kelantan, tetapi kita boleh lihat setiap malam minggu rempit berlaku di sekitar Kuala Lumpur ini, hatta di Putrajaya sendiri pun. Malam minggu pukul 2, pukul 3 pagi, rata-rata kita boleh dapati anak muda merempit. Soalan ini, kegagalan siapakah ini? Tiada hiburankah di Kuala Lumpur? Jika berlaku di Kelantan, maka dituduh kegagalan kerajaan Kelantan. Tapi jika berlaku di Kuala Lumpur atau negeri lain, siapa yang gagal? Jadi jangan mudah menuding jari, pihak yang bertanggungjawab wajib mengambil tindakan yang sewajarnya. Undang-undang ini juga dilihat sangat berani menghukum pelumba di jalanan, tetapi kenapa RUU ini langsung tidak untuk menyasarkan jerung-jerung di sebalik tabir? Di mana peruntukan untuk menghukum penganjur lumba haram? Di mana tindakan terhadap sindiket pertaruhan wang haram? Selagi ekosistem haram ini dibiarkan bernafas, Seksyen 42A ini hanyalah mungkin akan menjadi kosmetik. Tuan Yang Pertua, lambakan kenaikan denda daripada 300 kepada 500. Boleh lihat dalam siri pindaan banyak pasal, 14, 15 dan sebagainya. Semuanya mempunyai satu formula yang sama, iaitu tukar perkataan 300 kepada 500. Seperti kesalahan tiada lesen dan nombor plate fancy. Denda minima dinaikkan secara pukal kepada 500. Awal tadi saya telah sebut bahawa pemikiran yang menganggap bahawa semua masalah sosial di jalan raya boleh diselesaikan dengan hanya satu kaedah mudah, iaitu naikkan denda, penjarakan rakyat, selesai masalah. Rakyat di luar sana bertanya, adakah matlamat RUU ini untuk mendidik atau sebenarnya parlimen ini sedang digunakan untuk instrumen mengutip hasil bagi mengisi kantung kerajaan? Bagi saya bukan isu RM300 atau 500, tetapi usaha serius kerajaan bagi mengukuhkan kesedaran masyarakat terhadap adab dan akhlak di jalan raya adalah amat penting, serta betul-betul penguatkuasaan dilaksanakan di tempat yang betul dan di masa yang betul, bukan memilih lubuk tertentu, kerana terdapat persepsi dalam kalangan rakyat bahawa sesetengah sekatan jalan raya dibuat di lokasi yang kurang munasabah dan lebih menumpukan kepada kesalahan teknikal berbanding kesalahan yang benar-benar mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Persoalannya, adakah operasi ini bertujuan meningkatkan keselamatan jalan raya atau sekadar menambah jumlah saman? Tuan Yang Pertua, saya ingin mengemukakan satu persoalan yang wajar diberikan perhatian oleh pihak kerajaan, iaitu bila kali terakhir silibus latihan dan ujian untuk mendapatkan lesen memandu disemak secara menyeluruh. Adakah kandungan latihan yang digunakan pada hari ini benar-benar mencerminkan realiti semasa di jalan raya atau masih berasaskan keadaan yang telah jauh berubah? Hari ini kita berhadapan dengan landscape pengangkutan yang berbeza. Kehadiran
kenderaan EV, motosikal berkuasa tinggi, sistem bantuan pemanduan yang moden, menggunakan dashcam serta peningkatan jumlah kenderaan di jalan raya yang menuntut pendekatan latihan yang lebih relevan dan terkini. Persoalannya, adakah semua perkembangan ini telah diterjemahkan ke dalam silibus latihan pemandu baru? Jika matlamat kita adalah melahirkan pemandu yang cekap dan selamat, maka silibus kita tidak boleh sekadar mengajar cara pengendalian kenderaan dengan betul. Ia mesti membentuk sikap, disiplin dan kesedaran risiko yang sesuai dengan cabaran semasa. Selain aspek teknikal, saya berpandangan sudah tiba masanya kerajaan mempertimbangkan elemen pembentukan nilai dan tanggungjawab moral dalam modul latihan pemandu. Bagi pemandu Islam misalnya, Islam mengajar adab yang jelas ketika menaiki kenderaan melalui doa musafir dan doa menaiki kenderaan yang mengingatkan manusia bahawa keselamatan bukan semata-mata bergantung kepada kemahiran, tetapi juga rasa syukur, tanggungjawab dan keinsafan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara doanya sebagaimana disebut oleh Al-Quran, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maksudnya Maha Suci Allah yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, sedangkan kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Tuhan kami akan kembali. Surah Az-Zukhruf ayat 13 dan 14. Bukankah falsafah yang terkandung dalam doa ini amat bertepatan dengan usaha membentuk pengguna jalan raya yang lebih berhemah? Mereka yang sedar bahawa nyawa adalah amanah dan setiap perjalanan membawa tanggungjawab terhadap diri sendiri serta pengguna jalan raya yang lain. Justru adakah kerajaan bersedia melakukan semakan menyeluruh terhadap silibus latihan lesen memandu supaya ia bukan sahaja melahirkan pemandu yang lulus ujian tetapi juga pemandu yang benar-benar bersedia menghadapi realiti jalan raya moden serta mempunyai kesedaran moral dan tanggungjawab yang tinggi. Tuan Yang Pertua, yang terakhirnya ialah saya ingin menyuarakan kekecewaan yang turut dirasai oleh sebahagian besar rakyat Malaysia apabila kerajaan sekali lagi gagal membawa pembaharuan yang lebih tegas terhadap isu pemandu mabuk, suatu isu yang sering meragut nyawa rakyat yang tidak berdosa. Jika jawapannya akan dipinda kemudian hari, soalnya bila? Berapa banyak lagi nyawa perlu terkorban sebelum tindakan yang lebih menyeluruh dan berkesan dapat dilaksanakan? Dalam masa sama, kerajaan juga perlu memberi perhatian serius kepada cadangan mewujudkan mekanisme diat, iaitu satu hukum syarak yang menguntukkan suatu pampasan mandatori kepada keluarga mangsa kemalangan maut yang berpunca daripada kecuaian serius termasuk kes pemandu mabuk. Apabila seorang suami, isteri ataupun ketua keluarga meninggal dunia, yang hilang bukan sekadar satu nyawa, tapi sumber pendapatan, tempat bergantung harap dan masa depan sebuah keluarga. Persoalannya, apakah bentuk keadilan yang dapat diberikan kepada balu yang kehilangan suami, anak yang kehilangan bapa atau ibu yang kehilangan tempat bergantung? Hukuman berat kepada pesalah semata-mata tidak memadai, sedangkan keluarga mangsa terpaksa menanggung kesan ekonomi dan sosial sepanjang hayat. Justru saya menggesa kerajaan agar tidak hanya melihat isu keselamatan jalan raya dari sudut penguasaan dan hukuman semata-mata, tetapi juga dari sudut keadilan kepada mangsa. Nyawa yang hilang tidak dapat dikembalikan, namun negara mempunyai tanggungjawab untuk memastikan keluarga yang ditinggalkan tidak terus menjadi mangsa buat kali kedua akibat ketiadaan perlindungan dan pembelaan yang sewajar. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Krai. Saya jemput Yang Berhormat Hulu Selangor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Puan Yang Pertua memberikan ruang kepada saya untuk sama-sama membahaskan rang undang-undang pengangkutan jalan pindaan 2026. Puan Yang Pertua, secara umumnya saya menyambut baik pindaan ini. Namun terdapat beberapa perkara yang perlu dilihat semula agar pelaksanaannya benar-benar memberikan kesan dalam meningkatkan tahap pematuhan dan keselamatan jalan raya. Perkara pertama saya menyentuh berkaitan pindaan kepada Seksyen 2, 20 dan 118 iaitu penggunaan kaedah digitalisasi yang membolehkan pengguna untuk menggunakan aplikasi seperti MyJPJ bagi tujuan mempamerkan lesen, semakan saman dan sebagainya. Apa yang menjadi kebimbangan sekarang ini adalah berkaitan masalah-masalah yang berkemungkinan akan dihadapi oleh pengguna seperti kesukaran untuk log masuk ke MyJPJ, khususnya apabila melibatkan pengesahan melalui My Digital ID. Jadi persoalannya di sini, jika berlaku kegagalan untuk mengakses lesen digital akibat masalah sistem, kegagalan peranti atau ketiadaan capaian internet, adakah rakyat akan tetap dianggap gagal untuk mengemukakan dokumen yang diperlukan? Saya berpandangan
pindahan ini sewajarnya memasukkan satu klausa berbentuk perlindungan supaya rakyat tidak menjadi mangsa akibat kelemahan sistem yang berada di luar kawalan mereka. Begitu juga dengan golongan warga emas, penduduk luar bandar dan juga komuniti orang asli yang mungkin berdepan dengan kekangan, celik digital serta capaian internet. Saya mohon penjelasan kementerian apakah langkah-langkah khusus yang akan diambil bagi memastikan tiada rakyat tercicir dalam proses pendigitalan ini. Pendigitalan seharusnya memudahkan rakyat, bukan menyukarkan mereka yang khususnya berada dalam kawasan atau keadaan yang prasarana yang masih belum sempurna. Puan Yang di-Pertua, perkara kedua merujuk kepada Seksyen 14, 15, 26, 40, 59, 66A, 76A, 79, 102 dan 120 yang menaikkan kadar denda minimum daripada 300 kepada RM500. Namun persoalan yang saya ingin bangkitkan, adakah masalah utama hari ini berpaksi kepada kadar compound yang terlalu rendah atau sebenarnya berkaitan dengan tahap penguasaan yang masih belum berkesan? Jika kita lihat dalam kenyataan pengarah JPJ pada Disember 2025, sebelum ini ada menyatakan sebanyak 4.89 juta saman yang masih tertunggak yang melibatkan RM1.4 bilion yang masih belum diselesaikan. Jadi saya melihat jika kadar compound ditingkatkan sekalipun tetapi tahap pematuhan dan kutipan saman masih rendah, maka ianya tidak menyelesaikan punca sebenar masalah. Dalam masa yang sama, pendekatan dengan denda cara sama rata ini juga perlu diteliti semula. Kita juga perlu membezakan antara kesalahan yang jelas membahayakan nyawa pengguna jalan raya dengan kesalahan yang bersifat teknikal atau berlaku tanpa niat untuk melanggar undang-undang. Sebagai contoh, terdapat keadaan di mana seseorang mungkin terlepas atau terlambat memperbaharui lesen memandu atau lesen kenderaan atas faktor kekangan kewangan, masalah kesihatan atau keadaan tertentu yang tidak disengajakan. Dalam keadaan sebegini, denda 500 sudah tentu memberikan kesan yang cukup besar, khususnya kepada golongan yang berpendapatan rendah. Berbeza dengan mereka yang mempunyai kemampuan kewangan yang lebih baik, jumlah tersebut mungkin tidak memberikan kesan yang sama. Saya nak tegaskan, kita bukan mempertahankan mana-mana individu yang melakukan kesalahan jalan raya. Kesalahan tetap kesalahan dan tindakan wajar perlu diambil. Cuma saya mencadangkan agar kementerian meneliti satu mekanisme compound yang lebih adil dan seimbang berdasarkan jenis serta tahap kesalahan yang dilakukan, bukan pendekatan yang sama bagi semua kesalahan. Matlamat kita bukan untuk mengumpulkan lebih banyak hasil dari compound tersebut, tetapi untuk mengubah sikap pengguna jalan raya. Sebab itu saya berpandangan bahawa yang lebih penting bukan berapa tinggi compound yang dikenakan, tetapi bagaimana sistem itu dapat mengubah tingkah laku pengguna jalan raya supaya lebih berdisiplin dan bertanggungjawab. Mohon kementerian dapat menelitikan semula perkara ini. Puan Yang di-Pertua, perkara yang terakhir iaitu perkara ketiga yang saya ingin suarakan adalah pindaan yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia, iaitu berkaitan pemandu mabuk yang ramai sahabat-sahabat kawan-kawan kita ahli parlimen membawa isu ini. Namun sayang sekali, dalam pindaan kali ini ia tidak dibincangkan secara serius. Kesalahan memandu dalam keadaan mabuk bukanlah kesalahan yang berlaku secara tidak sengaja. Ia adalah pilihan yang dibuat dengan sedar. Berapa ramai ibu ayah, anak-anak yang menderita apabila mereka kehilangan ahli keluarga tersayang hanya kerana pemandu mabuk yang semakin berleluasa. Tidak dinafikan, pindaan pada tahun 2020 telah memperketatkan hukuman terhadap pemandu mabuk, termasuk hukuman penjara 10 hingga 15 tahun dan denda RM50,000 sehingga RM100,000 bagi kes kematian. Namun jika kita lihat data yang dilaporkan baru-baru ini, sebanyak 31 kes kemalangan maut direkodkan melibatkan pemandu mabuk pada tahun 2025, meningkat berbanding 27 kes pada tahun sebelumnya. Puan Yang di-Pertua, jelas pindaan yang terakhir pada tahun 2020 masih tidak mencukupi untuk memeteras isu pemandu di bawah pengaruh alkohol ini.
Saya melihat kerajaan perlu memandang serius perkara ini kerana isu pemenuh mabuk ini telah lama dibangkitkan dan berulang kali dalam Dewan Yang Mulia ini supaya tindakan undang-undang lebih ketat dikenakan. Malah Menteri Pengangkutan sendiri sebelum ini ada menyatakan bahawa kementerian sedang merangka pindaan lanjut terhadap Akta Pengangkutan Jalan ini, termasuk cadangan mewajibkan pesalah pemandu mabuk untuk membayar pampasan kepada keluarga mangsa. Jadi, apakah status sebenar cadangan pindaan tersebut dan mengapa ianya tidak dimasukkan dalam pindaan kali ini? Saya tidak menafikan bahawa banyak kesalahan serius lain turut diberikan perhatian dalam pindaan kali ini. Namun bagi saya, kesalahan memandu dalam keadaan mabuk mempunyai tahap keseriusan yang berbeza. Puan Yang Dipertua, apa guna seseorang itu memiliki lesen memandu yang sah jika pada masa yang sama dia memilih untuk memandu dalam keadaan mabuk? Apa guna kita menekankan disiplin dan kecekapan pemanduan jika akhirnya satu keputusan yang tidak bertanggungjawab itu meragut nyawa pengguna jalan raya yang tidak bersalah? Yang terkorban bukan orang yang membuat pilihan untuk mabuk, tetapi selalunya orang awam yang pergi keluar bekerja, pulang ke rumah dari kerja atau sedang menjalani kehidupan harian mereka seperti biasa. Pindaan untuk isu pemenuh mabuk ini tidak sepatutnya ditangguhkan lagi. Dalam pindaan 2026, inilah sepatutnya ianya dibincangkan secara serius demi rakyat yang mahukan undang-undang yang tegas, adil dan berkesan bagi mengekang pemandu mabuk. Saya berharap agar segala pindaan yang akan dilaksanakan dapat diteliti bagi penambahbaikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Hulu Selangor.